Hai Desi di sini. Okey, saya nak ulas sedikit mengenai satu artikel di dalam Sinar Harian Online yang memaparkan wajah bekas Menteri Besar Selangor, Dr. Mohammad Hirtoyo. Yalah, siapa tak kenal dia. Dia pernah memberi penyapu kepada pegawai-pegawai daerah yang tidak perform sebagai tanda untuk mengingatkan mereka untuk bekerja lebih keras lagi. Akhirnya pada PRU yang keberapa, beliau telah disingkirkan. Maknanya penyapu itu menjadi badi kepada beliau. Cai. Jadi saya tertarik untuk mengulas kerana tajuk berita ini, Hirtoyo minta kerajaan Madani bawa balik pakar formula. Wow. Saya tahu dia nak refer kepada siapa dan ayat pakar formula itu dituju khas kepada Datuk Seri Rafizi Ramli. Terbaiklah kan. Maknanya pakar formula tuan-tuan. Tetapi itulah formula yang hendak dibawa oleh Datuk Seri Rafizi Ramli ini adalah satu formula yang bukan satu formula yang berbentuk popular. Kena faham itu. Hirtoyo. Anda seorang doktor tapi anda doktor gigi. Terbaiklah. Doktor jugalah, bukan doktor sarjana. Lain macam dia si. Jadi anda mengatakan yang Datuk Seri Rafizi Ramli adalah pakar formula. Saya bersetuju. Kerana pemikiran Datuk Seri Rafizi Ramli ini dia berlainan, mempunyai pemikiran yang hebat. Dan ia di acknowledge oleh saudara Nordin Kardi. Siapa tak kenal? Think Tank Dr. Tun Mahathir. Malah ramai juga yang mengiktiraf kehebatan Rafizi Ramli. Baru-baru ini juga saya berjumpa dengan seorang ahli parlimen di Jitra. Beliau mengatakan yang beliau begitu respect dengan Datuk Seri Rafizi Ramli kerana berani meletak jawatan, tak mau jawatan, kerana beliau adalah seorang yang mempunyai integriti yang hebat. Dan bagi saya orang gila aja yang letak jawatan. Tapi yang gila itu saya maksudkan orang yang memang dia tak perform, memang dia tidak ada integriti, dia boleh jadi gila kalau dia letak jawatan. Berbeza dengan Datuk Seri Rafizi Ramli, dia lebih seronok daripada tak ada jawatan, daripada ada jawatan tapi tak boleh berbuat sesuatu demi kebaikan rakyat. Jadi saya faham tuan-tuan, ramai yang mengatakan yang Datuk Rafizi ini adalah seorang pakar formula. Tapi formula dia yang macam saya cakap tadilah, bukan satu formula yang semata-mata untuk menjadi popular. Okey, formula dia adalah satu formula yang kita rakyat harus faham dan berkorban. Maknanya kita buat sesuatu dan kita nak anak cucu kita di masa hadapan menikmati pengorbanan apa yang kita buat. Maksudnya tadi saya dengar dalam podcast beliau, dalam isu subsidi minyak ini, sekiranya subsidi ini ditarik, duit-duit yang akan didapati daripada penjimatan itu akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dari segi memberi allowance tunai, allowance minyak, allowance warga emas, allowance anak dan berbagai lagi lah, di mana rakyat akan menikmati hasil penjimatan subsidi itu. Dan banyak benda-benda yang boleh dibuat, seperti buat hospital, buat sekolah. Tetapi duit subsidi ini harus diletakkan di dalam satu tabung, kan? Ini yang saya kata ni. Saya sendiri ada berkata sebelum ini, ada orang kata Datuk Seri Ibrahim kata kerajaan menjimatkan subsidi beberapa bilion. Tetapi duit itu dijimatkan dan diletakkan di mana? Katalah penjimatan itu 3 ke 4 bilion. Okey, ambil duit ini, tunjukkan apa yang kita buat. Maknanya kita dah buat 5 hospital. Okey, menggunakan duit subsidi ini 5 bilion. Confirm hospital itu siap. Contoh. Jadi formula yang nak dibawa oleh Datuk Rafizi Ramli ini adalah satu formula yang tidak popular. Dan sebab itu kerajaan yang diterajui oleh Datuk Seri Ibrahim merasakan kalau buat begini, angan aku sekali ruyuk.
Itu yang saya kata tadi kan, pengorbanan seorang pemimpin adalah untuk memastikan, apa yang kita buat, maknanya dalam isu subsidi ni, kita tarik subsidi tetapi rakyat akan dapat dari segi apa? Dari segi nikmatnya itu, allowance ini, allowance itu, allowance tunai, dan sebagainya. Sebab itu saya kata dekat Khirtoyo, tak tahulah kan, adakah anda kata di sini untuk acknowledge Rafizi Ramli, ataupun anda nak mengecam beliau. Dia ada dua maksud dekat sini. Kita baca dekat sini. Okey. Harga minyak rekod baru kerajaan Madani. Kita tak tahu sampai bila harga minyak akan berhenti naik mencanak. Jika formula yang sama digunakan oleh kerajaan untuk naikkan harga minyak, rakyat semakin tidak tidur malam sekali naik 80 sen. Ini reflect kepada diesel lah. Saya sendiri tak berapa selesa kerana diesel sekarang mahal, tuan-tuan. Padahal di Sabah dan Sarawak mereka dapat RM2.15. Kenapa rakyat di Semenanjung tak dapat? Bagi je lah sama rata. Okay. Sekarang ni kereta saya simpan je lah Hilux tu. Rasa macam haram betul, sampai seliter RM5.52, tuan-tuan. Kan, orang kaya pun fikir 10 kali. Sebab apa orang kaya ni jadi kaya? Sebab dia pandai dalam isu duit ni. Dia rasa tak berbaloi lah, cai betul lah kan. Sebab dia tak dapat apa dari segi pulangannya itu. Sekiranya tak ada subsidi, tapi aku dapat apa sebagai rakyat? Itu contoh. Jadi dia mengatakan bawa balik pakar formula yang Madani ada, kerana pakar formula yang tinggal dalam kerajaan sekarang ini tak tahu nak kira, salah formula. Rakyat diperlukan penjelasan yang boleh dihadam. Wow. Okey, itu yang saya kata tadi tu kan. Dia bercerita mengenai harga diesel lah kan. Sebab itu saya kata kepada Khirtoyo, tengok podcast Rafizi Ramli setiap minggu. Tadi dia adalah menjelaskan mengenai isu subsidi ini. Terhantuk baru nak tergadah macam itulah. Dan perkara ini dibuat sama setiap kali kenaikan harga minyak, setiap kali menyentuh harga subsidi. Tak kisahlah kerajaan Madani ke, kerajaan BN ke, kerajaan Tebuk Atap ke, sama je tuan-tuan. Kerana kalau mengekalkan subsidi ini, kerajaan itu ataupun pemimpin itu akan mendapat mileage politik, menjadi seorang menteri yang prihatin, menteri yang cakna dengan kehidupan rakyat, dengan memainkan isu subsidi. Jadi bagi saya pada Khirtoyo, rajin-rajinlah tengok YBM. Bagi saya lah, penerangan yang dibuat oleh Datuk Seri Rafizi Ramli tadi, ia menjelaskan yang sistem padu adalah sistem yang bagi dia adalah satu sistem yang terbaik, kerana dia akan mengambil kira pendapatan bersih, tidak mengira jenis kategori, iaitu B40, M40, T20. Maknanya dia memberi contoh T20 di Kelantan yang bergaji RM10,000 ke atas, dengan T20 di Kuala Lumpur yang bergaji RM10,000 ke atas. Tak sama dari segi kalau RM10,000 kat Kelantan ni kaya kan. Tapi kalau RM10,000 di Kuala Lumpur tak sama, tuan-tuan.